Tolong doakan adik berjaya dunia akhirat bersama Daus. Panggilkan Daus. Daus, sambung baca nih. We miss Daus yang dulu. Walaupun aku bukan sesiapa dalam hidup kau, semoga kau boleh terima aku seadanya sebagai orang baru. Aku nak jadi batu lonjatan dan naik sama-sama dengan ship baru nih. Semenjak kejadian itu dan mimpi tersebut, aku menjadi selesa semula dan semua tingkah lakuku berubah serta-merta. Tapi yang menjadi persoalanku adalah surat itu daripada siapa? Adakah benar surat itu pemberian daripada Kurkur? Sesungguhnya aku tidak rela jika surat itu daripada Kurkur, sebab aku terlalu cantik untuknya. Semua perkara yang melibatkan bibir dan harian aku teringat akan Kurkur. Sampai satu tahap aku berfikir, adakah kecantikanku ini untuk dia? Aku harus merungkai misteri surat ini. Aku kena cari pemilik asal dan original surat itu. Sampai aku tenang untuk hidup. Now I am back. I'm slaying, I know it. I'm confident and you know that. Pantang give up cause I'm strong. I am back because I am incest. Asus alasan I am back. Rumah ternyaman kini back. Jejaka slay with Asla Diva. Never lose because we are queen. Slay and Diva count 5B. Now I'm back cause I am Jejaka paling slay. Jejaka paling slay. Wow! Welcome back to my channel, Jejaka paling slay. Okay, macam yang kamu nampak di tajuk tu dan intro-intro tadi, sekarang ni aku mau cari pemilik siapa bibir di surat ni. Sebab aku rasa macam ini bukan Asla. Kalau aku tengok ni bibirnya ada biut sebelah kiri, besar di bahagian bawah sebelah kanan. Jadi ini bukan Asla. Jadi aku rasa ni jalan perempuan yang lain. Jom kita tengok bibir siapa. Dengan cara aku mau dorang cium di kertas kosong. Lepas itu kita tengok analisis nanti siapa punya bibir. Kamu rasa siapa? Aku rasa Harzan kot. Kalau kita tengok girls Mira. Okey begini, sekarang ni aku mau siasat satu benda.
Tak ada apa. Jauh sikit lah, masa depan ada kat sini. Dekat eh. Tapi walaupun dia masa depan kau tak boleh buat macam ni kan? Jangan sampai aku buat. Jangan sabar aku. Aku cabar. Oh, dia peluk tu. Sebab Dia Mira. pun suka. Kau suka? Aisyah jangan ragu-ragu dengan cinta ini. Aisyah, boleh tak kalau nak shoot, aku nak investigate satu benda, aku nak cari bibir siapa ni. Tapi tengok macam bibir kau. Tapi Kemana bibir aku oh iyalah. atas macam kumis dah aku tengok. Boleh. Pak bolehkah kalau aku mau panggil kau buat konten? Boleh. Aku mau tengok siasat siapa punya bibir ni. Bibir punya bibir besar bawah. Aku nak investigate bibir siapa ni. Boleh tak aku nak tengok. Ya Allah, dah terang lagi bersuluh kot. Siapa? Kau tak dapat ni hujung-hujungnya tajam ni. Bibir dia je macam tu. Tapi aku tak yakin dah dia. Tak tahu dia dari mana. Bibir dekat dalam AI ni profile tak ada yang terjuih tengah-tengah macam tu, tak ada. Ya ke? Bibir dia je terjuih tengah tu. Jadi sekarang ni aku sudah kumpulkan perempuan-perempuan dekat sini. Jom kita tengok. Ni bibir siapa? No dah boleh syak. Nuah rasa siapa Nuah? Kita kan bibir lelaki. Bibir lelaki takkan ada yang lembut macam ni. Tapi Capik punya bibir macam ni juga weh. Nuah, nganga sikit Nuah. Apa tu? Cuma ada something. Cuma ada something. Okey. Potong baju. Mana potong? Okey Nuah. Aku takut Nuah ni. Okey Nuah, aku nak kau cium dekat sini. Ini bukan bentuk bibir apa ni? Ni bibir ke guna siku ni? Ini bukan bibir Nuah. Tok bibir. Jangan dah. Yang ni yang Mira suka tau. Okey. Bukan, Mira tak cari yang Itu sempurna. apa macam lain je. Kalau macam ni. Macam nak sama bentuk dia. Lebih kurang ni. Yang bawah je sama. Tak lain. Oh, terbaik sama je. Okey baik. Sini. Okay, so kita ada Rina. Kata je. Bagilah kita pada dua. Wow. Oi. Besar. Ui. Besar ni ngangannya. Tapi tak sama kan? Tak sama. Tak sama. Tak samalah dia. Kali pun nak sama. Masa cium sampai sebut nama Mal ke apa? Mal. Ini. Kalau ni Rina rapat Tapi kali dia lebih kurang. Kali dia lebih kurang. Kali lebih kurang. Kali dia lebih kurang. Tak. Lipstick je. Tak sama bentuk. Tapi tengok ni, bibir atas ni bentuk macam burung. Betul. Bawa dia Masih bukit. tak puas hati Bawah ni. macam kacang. Aku rasa ni. Jadi kita bang macam ni. Bibir kau ni tak Asal kuning. Oh. Ni ada minyak udang tadi. Minyak udang. Minyak udang. Sekejap. Macam nak sama. Dah ada kepak. Dah ada gepak. minyak udang. Wow. Cuma macam lintah. Cuma. Okay, Mira. Okay Mira, let's go. Cepat. Raina ni. Kecil ni bibir Kejap. Ya, Mira ni yang Korean punya leak. Okay, Una. Aku rasa Una. Ni satu lah. Muka tak rela. Takutlah. Kita cium lah. Kita orang. Kalau suka buka muka. Wow, perfectnya. Lawa kan? Buahnya. Perfect je. Okay, Rina. Okay, Rina. Siap. Aina. Tapi aku rasa Aina lah. Aina, sini Aina. Okay Aina. Sekarang diorang sudah cium di sini. Aku mau tengok pemilik siapa bibir ni. Ya. Jadi sekarang ni kau nak perlu cium di sini. Kau just cium dekat sini. Tak. Dekat kertas ni. Oh, dah Cepat. lama patutlah rapat dengan Aina. Macam gini.
Biasa. Depan Kejap. Noah rasa kertas ni pula kat pipi Noah. Tak, masalah kau dapat dekat pipi Noah nanti tak nampak. Coba kau bayangkan muka Aiman dekat situ. Wow! Tebalnya. Ada kalah aku kat mak. Wow, Kim Kardashian. Tak apalah, itu je lah untuk korang. Terima kasih banyak. Sekejap. Ni mana tahu dia. Bibir tu lebih kurang tu. Tutup sikit. Ada kepak. Ya ke? Ya dah. Tapi kita ada gincu guna makro boleh? Sampai hati. Tak apalah kalau nak check juga betul ke tak. Kenapa aku blushing? Malam berkedip mesra melihat ku rindu wajah cantikmu. Kenapa aku blushing Noah? Tengok dia buat apa. Okay, baik. Thank you Noah. Bukan bibi Noah. Okay, bye-bye. Kalau bibi Noah buruk sangat. Tapi Noah dia macam ada syak lah. Sebab dulu pernah Noah kawan dengan dia juga. Ya ke? Sebab dia kalau macam dia kepak tu, biasa Noah ada pernah kawan lah. Sebab Ya. bibi dia memang limited sikit. Ya betul-betul. Kalau ikutkan bibi-bibi kat sini, macam ni lebih kurang. Nampak? Lebih kurang semua. Tapi sampai kat dia macam, faham tak? Kan? Betul. Bentuk dia tu cantik. Yeah. Sebab ada orang. Terima kasih Yang Noah. kalau yang macam besar ni, buat filler ni. Itu juga nak fitnah orang. Okay, aku mesti nak dapat lah. Korang tengok ni. Tengok ni. Lepas tu ni. Tak ada langsung yang sama weh. Cuba tengok betul-betul. Satu pun tak ada yang sama. Jadi rasa macam, tapi tak semua lagi. Harzan belum, yang ni belum, Pika belum, Najla belum. Tak apa, aku kena tunggu esok. Diorang ada semua, baru kita tengok final. Ini bibir siapa. Dan Asra pun tak ada. Kalau betul aku dapat orang ni, aku nak buat sesuatu untuk dia. Sangat limited. Aku nak bawa dia naik kenderaan yang dia tak pernah terfikir langsung. Kenderaan tu memang untuk kita orang saja. Siapa pemilik bibir ni lah. Aku tak kira Asla ke siapa ke. Bukan partnership aku ke, lantak lah. Biarlah. Yang penting, kalau ini bibir dia, aku bawa dia ke satu tempat. Suatu kenderaan ni yang tiada orang lain boleh buat. Okay? Korang tunggu je nanti. Tak apa, besok aku jumpa orang yang lain. Okay? Ready sudah? 1, 2, 3. The next day. Okay, so aku terpaksa tunggu hari lain untuk shoot konten ni sebab dua ni diorang tak ada kemarin. Jadi kali ni diorang ada, jadi kita mau tengok. Itu dalam surat tu bibir siapa. Jadi let's go. Okay, baik. Sekarang ni kita ada Pika, kita ada Najla. Sekarang ni misi aku adalah mau cari pemilik siapa bibir ni. Kalau tengok kemarin, tengok ni bibir-bibir dorang ada yang nyemble, ada yang macam kacang, ada yang macam macam Dracula. Oh, Jadi, gagar. tapi kalau tengok macam bibir Pika lah. Kau yang bagi aku surat. Kau ni kan sebut nama kau, chemistry pun kau. Yelah weh. Ya, Kau aku. tahu Daus, lagi. diorang lagi betul bukan bibir aku. Bibir aku bulat. Hoi, tengok Ya. bibir Najla. Oh my bulat. god. Bibir ni dia macam anu kan? Dia ada Bau, shape. di atas tu macam burung, di bawah tu macam kacang. Macam bibir Najla pun. Tak, aku bulat. Okey, baik. Cium. Cium. Okay, Cium. Pika lo. Aku dulu kau malu-malu kan kau Daus. Pika, kau nak cium sini ke nak cium sini? Daus. Saja je. Kita kena halalkan dulu. Ayo. Okey, kita buat sini Okay, go. Atau dah tengok. Janganlah tengok mak. Malu lah Daus. Okey, go. Kau malu dengan Daus. Jauh lah beza dia. Harzan Marizan. Hazan ni. Hazard Belum gila, lah. Kau tahu bibir dia ada burung. Yelah weh. Ya, boleh jadi. Dia pilih lipstick siapa-siapa. Zan, ni aku tengah cari ni pemilik bibir ni siapa. Jadi ni bibir-bibir dorang kemarin. Rasa macam tak ada yang sama.
Kan? Tengok gaya macam baby aku. Sebab tebal tu atas tu. Atas dengan bawah tebal. Okay, ni pick up punya. Najla pula. Mana yang sini? Aku ada lip balm, Lip balm boleh lip balm. Ada kala? Rasa ada kot. Wow. Tak ada colour weh. Aku ni yang waterproof. Pakai. Letak. Pakai semula. Tapi aku punya basah sikit kertas tak apa Tak apa. Sebab aku memang jenis yang berair mulut. Mulut basah. Kau jadi mana? Bagi min ni jangan bagi Kenapa tak pakai tu? Ni min. Mana ada tak rasa apa pula temporia tu. Aku rasa perempuan lain normal je pakai lipstick weh. Azan. Bukan lipstick tu yang gerak. Lipstick tu diam. Azan. Tak mudah. Tak tinggalkan kesan. Bukan, dia mudah kalau macam gini kan. Okay? Aku jenis nak mudah punya orang. Azan dia pakai sikit lah. Takut tak lekat tu. Sekejap aku try dulu. Okay, Najla, semula. Yang sini ya. Sama lah. Oh tak. Tak. Atas ni dia ada Cupid. Macam Angelina Jolie punya macam. Ya weh, terbelah bibir dia. Dia macam dah melalui zaman filler. Zaman film. Zaman filler. Aku try dulu Azan. Gua Azan. Azan, jangan kantor sangat tau. Bunyi sikit. Senyum, assume sengit sikit. Dia kantor pula. hati coba pikir kembali janji kamu butuh cari karena alasan tak tabari. Wow. Ada kesan. Ada. Tapi tinggi sangat tu. Dia macam ada banyak ruang. Aku pucuk. Aku pucuk. Tapi tak ada lah weh sama dia. Ini kau dah tanya semua perempuan. Asla belum. Mula. Oh, Asla tak ada kemarin. Oh, kecil ni. Dia kecil. Kak Bella. Takkan Kak Bella tak? Takkan Kak Bella nak bagi aku surat. Tapi takkan tidak Nak kan? meraingkan. Dawat. Boleh jadi Ani. Sekejap, bawah. Tentang Kak Bella tulis. Abel. Cium. Kan? Nanti nak suruh Abih. Boleh. Boleh tu. Aku bagi lipstick aku. Ya, nanti tunggu Abih datang. Dia nak bagi lipstick dekat Abel. Maksudnya dia nak Abel pakai lipstick. Aina. Kau ambil kesempatan. Tak, dia lipstick. Bekas lipstick kau pasti kau nak bagi Abih pakai. Abel guna jari. Aina punya. Bukan, Abel boleh guna jari. Kita takkan jari Abel pakai lah. Sabion. Kau bagi Abel yang kau punya. Bak Naya, surat ni bukan dorang punya. No us. Sorry, mesti kau berharap salah seorang daripada kita orang Tak juga Mesti sebenarnya. kau berharap. Kau boleh sendiri. Ya. Tak, konten surat ni. Tak apalah. Kau boleh harap bibir dorang bukan bibir ni. Aku nak cari bibir yang the real bibir ni. Aduh, bibir atas ni dia macam burung. Kan burung bawah tu kacang. Aku macam tahu siapa. Aslah lah, aku rasa aslah. Dia macam bibir Karina Espa. Tak, Karina aku dah try. Karina Espa maksudnya lawan dia Asla. Sebiji bibir dia pun munggu-munggu macam tu. Kan? Berbentuk. Ya, sebab asal sudah ni operate bibir hari tu. Juicy lah bibir siapa ni? Juicy ni. Ini Aisyah. Kau ingat Oh my Ni Aisyah. Wih, ni sumpah seram. Siapa ni? Tak elok gila. Dia macam Ini lain sebenarnya ni. bibir apa? Ini- Mana sebenarnya? Laki Weh, dia. asal dah pelik ni? Dia tahu apa yang ada di otak kau Eh, dekat. waktu konten sekarang tu ada Mak Anwar tak? Kat Com Corner. お前はもう死んでいる。 Kita bukan boleh tahu sangat. Entah Dia hantar surat awal tu. Dia dah tahu pergi langat. Kena pergi Alah, jauh pula pergi Hulu Langat tu. Demi mencari bibir tu. Boleh jadi kedai mamak bawah tu. Dia tulis suruh orang bawa cium. Jangan libat-libat orang luar. Tapi orang bawah tu dia tak pakai lipstick coat ni. Dia pakai coat Maybelline yang hitam tu. Tapi kalau mamak tu biasa dia cium ada kari-kari sikit. Boleh oleh-oleh. Tapi cuba tengok. Ujung-ujung ni macam ada kari lah. Kari kepala kambing. Bekas lah. Bekas Kan? ada. Orang-orang nampak tu. Sumpah laju 4 tu. Tak apalah. Nantilah kita try dorang yang lain. So thank you korang sudah cium. Benda ni aku boleh letak frame weh. Ini akan jadi sejarah. Kau ambil kesempatan. Aku sahaja lelaki yang boleh dapat ciuman banyak wanita. Okay, so thank you korang. Hantar punya belah pun dapat 2 tau. Okay, thank you. Okay, jadi sekarang ni
Asla sahaja yang belum. Belum apa? Yang lain sudah. What? Tengok ni, bibir-bibir dorang. Yo. Ada yang tebal, ada yang kecil, ada yang berminyak, ada yang berkerak, ada yang ada kari. Yang ni macam Ini Fae. ni. Dari sini. Dia macam Tanjiro punya ponggong. Takut. Okey. Siapa punya tebalnya kau? Ada Aisyah, ada Najlah. Korang sumpah siapa nak beli ni kau Ya. boleh nego berapa Aku boleh harga. jual weh. Semua AI team ada dalam ni. Semua. Semua perempuan AI Semua team ada. ada dalam ni. Nanti benda ni aku letak dalam frame. Why? Letak atas katil aku. Sangkut dekat dinding. Okay. Jadi aku mau cari pemilik bibir ni. Kalau aku tengok di situ tiada yang sama. Bibir dia lain. Pakar bibir kat sini. Aku rasa ni sama. Itu siapa? Bukan. Tak sama. Sebab yang dia bibir atas dia tipis. Lepas tu tengah-tengah dia tu macam ada macam perasan. This one macam burung, yang ini macam kacang. You do. Cantik juga rupanya. Okay. Dia macam bentuk macam burung. Okay, jadi sekarang aku mau kau yang try. Kalau Tak ada rumah aku nak cium. Kalau pemilik suratnya adalah kau, apa jadi? sebab aku rasa aku berterima kasih sebab mau dia bagi aku surat. Dia aku kena hargai dia. Aku mau bawa dia naik sebuah kenderaan yang tak pernah terlintas dalam kepala dia. Apa? Boat? Salah. Beca? Salah. Basikal? Salah. Dia boleh terbang ke atas. Mesti kau sudah tahu. Kenapa pergi travel ke? Tak. Betul lah travel sebenarnya akulah Daus. Ha? Ini kau. Kau cium dulu, aku nak percaya. Kau cium dulu Asla. Nak cium dekat mana satu? Di situlah tangan di sini. Situlah tangan di sini. Go. Ayo. Daus! Aku ni lipstick dah lawa-lawa dah hari ni. Hilang lipstick aku ni. Aduh, janganlah tengok aku malu. Sekejap, sekejap. Jangan sampai sumbing pula. Nanti kelakar. biut. Nanti bentuk gigi kat sini. Tengok dulu. Tak nak. What? Tengok. Tak boleh. Cantik lah weh. This like a perfect one. Cepat tengok. Sama. Asal kau yang bagi aku surat. Ya. Mana ada lah. Sama, sumpah. Ni, korang tengok. Ni dengan tu. Sumpah sama weh. Ya, asal kau bagi aku surat. Ya ke? Aku yakin kau. Aku yakin kau. Siapa lagi mau bagi aku surat kalau bukan kau? Masa date yang pertama. Mungkin. Jadi Asla, aku mau bawa kau menikmati suasana yang tak pernah kau terfikir selama ni. Kita akan dilayan bak raja dan ratu pada masa tu. Sebab aku dah janji aku nak layan kau macam princess. Aku tak nak dah kau tebang-tebang bambu. Tak nak dah kau naik rakit tu. Noah, I love you Noah. No, I love you. Sebenarnya untuk kau. Ya kah? Aku ambil hadiah Airif tadi kat situ. So sweet. Hadiah lama Airif. Asla. Tapi Asla kau tak perasan kan? Itu benda. Apa? Tangan aku tunjuk. Kau tak nak apa kening aku macam pelik sikit hari ni? Kenapa? Kening aku tunjuk kau. Okay. So itu saja. Dan untuk hadiah dia ni, siapa pemilik bibir ni, kita sudah tahu siapa, Asla. Dan nanti kamu tengok aku bawa dia ke mana. Tempat yang sangat unexpected. Kau akan rasa macam, itu serius lah. Okay, jadi konten ni sampai sini saja. Nanti kita jumpa di konten yang seterusnya. Situ kamu tengok apa yang tempat mana yang aku bawa Asla. So itu sejak daripada kami. So I am Dangerous. I'm the diva. And we are Asus. Bye.